Korang perasan tak benda pelik pada gambar terbaru bumi kita yang dikeluarkan oleh NASA? Terutama bila korang bandingkan dengan gambar lama bumi 50 tahun yang lepas. Korang tengok, elok-elok perhatikan. Ada detail pada gambar baru yang jika diambil macam gambar yang lama, detail-detail ni patut tak ada, patut tak wujud. Dan ramai yang tertanya soalan yang sama. Kenapa bumi kita nampak lain? Bumi kita sakit ke? Baru-baru ni NASA menghantar kru manusia ke bulan dalam misi yang bernama Artemis 2. Tapi kali ini bukan mendarat di bulan lah, tapi cuma beredar mengelilingi bulan. Lepas tu diorang balik ke bumi. Ada cuma Harapannya kalau misi yang ni lancar, pada tahun 2028 barulah akan dibuat misi yang menghantar manusia mendarat di bulan. Jadi bolehlah ada balik wakil manusia melompat-lompat di atas bulan lagi sekali. Tapi kali ni lebih moden, mungkin diorang akan buat tarian Fortnite dekat atas tu. Cerita dia, misi Artemis 2 ini adalah kali pertama manusia berangkat sekali lagi meninggalkan bumi melepasi orbit rendah ke bulan. Ini pertama kali dalam 50 tahun. Hiatus punya lama kalah buku Tempur Nombor. Dan di tengah-tengah dalam perjalanan ke bulan itulah gambar planet yang rasanya merupakan planet yang paling penting di alam semesta, sebab planet ini sajalah pemenang Mr. dan Mrs. Universe, satu-satunya pemenang tunggal, iaitu gambar planet bumi kita diambil. Gambar yang diberi nama Hello World ini terus meletup tular dan dia terus menjadi legasi sebab dia adalah satu-satunya gambar penuh bumi kita yang diambil oleh manusia dalam perjalanan ke bulan. Semenjak gambar yang diambil pada tahun 1972 yang bernama The Blue Marble. Gambar bumi 50 tahun lepas inilah gambar yang paling banyak disalin dalam sejarah gambar-gambar yang pernah wujud. Dia adalah antara gambar yang paling ikonik dalam sejarah tamadun manusia. Alah, gambar kucing ni tak menang ke? Bila kita bandingkan gambar bumi 50 tahun lepas dengan gambar bumi yang baru, kita dapati beberapa perbezaan yang agak aneh juga sebenarnya. Satunya, tengok di hujung cangkerang bumi belah kutub utara dan di belah kutub selatan. Kita boleh tengok aurora warna hijau yang bersinar di gambar terbaru. Tapi aurora ni tak kelihatan pada gambar bumi yang lama. Kita boleh tengok cahaya zodiacal berbentuk segitiga daripada serakan cahaya matahari pada habuk interplanet yang sekali lagi tak kelihatan langsung pada gambar bumi 50 tahun lepas. Dan sebenarnya detail yang ramai sangat orang perasan adalah gambar bumi yang baru ini adalah lagi kusam dan tak sharp berbanding dengan gambar bumi 50 tahun lepas. Makanya bumi kita nampak macam makin tak sihat. Dan kalau kita zoom in pada gambar yang baru, kita akan nampak macam bersemut, macam kabur, tak sharp. Sedangkan lepas 50 tahun, teknologi kamera kita patut dah sangat-sangat maju berbanding dengan 1972. Jadi sama ada teknologi kita sekarang adalah lagi mundur daripada 50 tahun lepas, atau gambar bumi 50 tahun lepas adalah tak real, komposit atau CGI, atau ada situasi lain yang boleh buatkan gambar bumi 50 tahun lepas adalah berbeza dengan yang tahun 2026. Ya betul, pilihan yang ketiga tu situasi dia memang lain. Semua perbezaan tadi tu dijawab dengan satu jawapan saja, sebab gambar pada bumi yang lama itu diambil pada waktu siang, pada waktu bumi itu menghadap cahaya matahari, dan gambar yang baru diambil pada waktu malam, pada waktu matahari di sebalik bumi dan bumi sebenarnya menghadap pantulan cahaya daripada bulan saja. Jadi sepatutnya dalam gambar bumi yang baru, situasi dia adalah gelap lah waktu malam. Dan ini sangat-sangat logik lah, sebab cahaya zodiacal, cahaya aurora, bintang-bintang mana boleh kelihatan waktu siang. Semua tu cuma boleh kelihatan pada waktu malam. Dan kalau korang tengok betul-betul pada gambar bumi yang baru ni, ada cahaya lampu lah. Tapi apa pula yang jelaskan kualiti gambar yang tak berapa nak
bagus ni? Kenapa lepas 50 tahun kamera masih menangkap gambar yang kabur dan bersemut tak macam betapa cantiknya bumi pada 50 tahun yang lepas? Ini siapa yang biasa guna kamera DSLR ni tahulah. Bila korang ambil gambar pada waktu malam, gambar tu gelap sebab kurang cahaya. Korang sebenarnya boleh cerahkan gambar tu dengan cara korang maksimumkan jumlah cahaya yang ditangkap oleh kamera. Caranya korang turunkan aperture atau bukaan lensa, korang rendahkan kelajuan shutter. Jadi shutter tu terbuka lama. Dan korang tinggikan ISO, iaitu betapa sensitifnya sensor kepada cahaya. Dan itulah yang dibuat oleh juru kamera pada gambar bumi yang moden. Kita sebenarnya boleh semak setting kamera yang NASA letak. Jadi nilai bukaan lensa rendah betul, kelajuan shutter rendah betul, dan ISO ya Allah punyalah tinggi. Jadinya bila ISO tinggi sebab nak mencerahkan gambar, dia jadikan gambar tu ada banyak noise tu yang mana datang semut pada gambar yang menjadikannya tak sharp. Too long didn't watch. Ringkasnya jawapannya adalah gambar bumi 50 tahun lepas diambil pada waktu siang. Gambar bumi sekarang 2026 diambil pada waktu malam. Ia dua situasi gambar bumi kita yang berbeza, tapi yang sama adalah kedua-duanya menunjukkan bumi planet kita yang sangat-sangat indah. Dan sebenarnya comel juga bila ramai yang risau kenapa gambar bumi kita nampak kusam. Sebab ramai yang ingat bumi kita dah makin sakit. Kalau orang sakit, dia nampak kusam kan? Nak pastikan betul-betul bumi kita tak jatuh sakit, maka kita kenalah jaga bumi kita sebaiknya.